Ya Allah. Next kita ada cudang. Rasa dia pelik tapi sedap. Dalam dia udang juga. Ui, gila lah kereta ni. Motor pun bukannya beragak, bukan main laju lagi. Kesian mak dia lepak sorang-sorang kat situ. Okey, ni aku rasa benda best gila. Harga jam ni guys, dia ada dua warna tau. Kalau tengok kat sini, hitam dengan hijau kan. Untuk hijau ni Pak, iklan berjalan. power kan. Iklan free macam tu. First flagship store dekat Malaysia. Test 1 2, test 1 2. Good morning guys. So, aku baru beli mikrofon DJI Mic Mini. Ini audio quality dia. So, vlog hari ni aku akan pakai mikrofon ni. Wish, goyang pula kamera aku. Sebelum tu, nak hantar budak-budak ni pergi sekolah dulu. Let's go. This is the view setiap pagi aku lalu Jalan Kuching. Selalunya pagi-pagi macam ni okey, dia tak jam sangat. Kecuali kalau aku terlewat sikit, dia dah mula kereta dah banyak. Tapi setakat ni dalam pukul 6.50 macam ni, still good. Matahari pun baru nak naik. Depan tu kalau korang dapat nampak KL 118, aku pakai Osmo Action 6. Ini adalah dia punya quality low light. Maybe korang dapat nampak noise sikit kan. Lama, cantik betul lah pemandangan pagi macam ni. Matahari baru nak naik, oren-oren. Belah kanan aku KLCC. Macam ni lah guys, KL pagi-pagi kereta banyak. Tapi kalau aku nak balik tu tak adalah jam sangat sebab aku nak keluar KL kan. Ni pagi-pagi ni masuk KL kena awal lah. Pukul 8 masuk KL memang bagi cap. Bye Malik, bye Mia, bye Samir. Oh, my phone here. Okay. Bye. Matahari pun dah naik, dah cerah. So sekarang pukul 7.20, aku on the way balik rumah. Lepas tu aku nak siap pergi Putrajaya pula. Kejap lagi event pukul 10 pagi, 10.30 pagi dekat IOI Mall. Hopefully tak jam lah nak keluar nanti kan. Baru je tegur, dah jam dah. Ayayay. Oh yeah. Okay, so sekarang ni aku dah dalam kereta balik. Aku suka mikrofon ni sebabnya guys, dia ada jual yang single punya tau. So aku beli transmitter saja khas untuk aku buat vlog. Harga dia lebih kurang dalam, kat TikTok tak silap aku dalam 200, 210. Tapi kalau kat Shopee aku ada jumpa 170. Tapi itulah, lepas aku beli ni baru aku perasan kat Shopee ada. So sekarang ni agak terang dekat luar. Tengah jam ni guys depan ni. Aku pasang ND filter. Kejap, ND16 tak boleh terang. ND32 hopefully okay. Okay tak? Ui, gila lah kereta ni. Motor pun bukannya beragak, bukan main laju lagi. So event dekat IOI City Mall Putrajaya ni adalah atas jemputan Oppo. So ini dia Oppo terbaru, Oppo Reno 15 series. Yang dekat tangan aku ni Pro punya. Aku suka dengan dia punya kamera. Seriously memang cantik gila. Snap terus lawa. Perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam setengah jam daripada rumah aku. Lebih kurang dalam 30 km juga. So macam mana guys dengan quality mikrofon DJI Mic Mini? Aku dah dengar balik tadi, aku rasa macam best gila. Sebabnya kalau mikrofon ni korang buat ASMR ataupun mukbang ke, dia punya kualiti tu memang lain sikit lah. Dan satu lagi, dia ada noise cancellation. Alhamdulillah tak jam. Tadi je lah jam sikit. But now okay. Sekarang ni aku tengah menggunakan ND64. Kenapa aku menggunakan ND64? Disebabkan matahari depan aku, jadi cahaya tu agak kuat. So dengan ND64 membuatkan footage tu nampak lagi menarik lah. So, aku baru sampai IOI City Mall Putrajaya. Sekarang ni nak cari kat mana lokasi event dia. Bukan. Pukul 11 pagi. Tenang je, tak ada orang. Ada lah tapi tak ramai. Oh, bawah ni.
Oppo. New Balance. Kesian mat dia, lepak sorang-sorang kat situ. IOI Mall Putrajaya ada Reno 15 punya booth. Jom kita tengok apa ada dekat dalam ni. Event ni 13 sampai 18 Januari. Bang Moon, what up? Happy New Year. Happy New Year and Happy Chinese New Year. Kat sini ada tempat port untuk ambil gambar. Ada U-Mobile, Celcom Digi, Maxis, Oppo Find X pun ada guys. So ini dia Oppo Reno 15 5G. Sini port, ambil gambar. Sini sampel-sampel gambar yang di snap menggunakan Oppo Reno 15. Ini dia boleh buat macam ni terus tau kan. Daripada Oppo Reno 15 ni, bila korang snap frame, lepas tu dia akan pop up macam ni. Ini semua AI buat lah, automatic. Aku dah pun shopping guys. Bag dia punyalah besar, tapi dalam dia kecil je lah. Okay, ni aku rasa benda best gila. Harga jam ni guys, dia ada dua warna tau. Kalau tengok kat sini, hitam dengan hijau kan. Untuk hijau ni 899, untuk hitam 799. Tapi daripada 13 sampai 18 Januari, kalau korang datang kat sini, beli Oppo Reno 15 Pro tambah RM90 dapat jam kan. Hebat ke tak? Hebat sekali. Selamat pagi Mas. Selamat pagi brother. Nice kan jam ni? Nanti aku akan review. So kalau korang yang berdekatan kebetulan nak grab Oppo 15 series, baik korang grab masa during the event. So this weekend kalau korang free, jemput datang sini guys. Banyak promosi best-best. Korang tengok brilliant ke tak Oppo, dia buat bag ni punya besar. Jadi bila orang beli, orang akan berjalan, situ dah macam free advertisement kan. Cool gila. Semua orang dapat nampak. Add-on RM99 dapat jam. Kreatif. Pak, iklan berjalan. Power kan? Iklan free berjalan. Kalau korang nak pergi IOI City Mall punya Oppo flagship store, dekat West Wing, tingkat atas sekali, sepadan dengan Huawei, Celcom Digi. Cantik lah flagship store tu. First flagship store dekat Malaysia. Dekat sini pun ada skrin besar. Diorang akan buat briefing berkenaan dengan Oppo Pad 5. Sini ada tempat lepak. Sini ada Oppo Cafe mat. Tengok, kopi pun boleh. Sambil korang tunggu phone korang tu, boleh minum kopi. Tengok atas. Style kan? Wow. Cantik tu. Siap ada 3D printer, phone case, gambar-gambar, sofa, ada phone, earbud, tablet. So guys, ini jam dia yang aku cakap tadi tu. Harga dia RM799, warna hitam. Kalau yang warna silver, RM899. Oppo punya teropong. Nak padu korang beli ni, Oppo Find X9 series. Seriously, kamera dia gempak mat. Dengan Hasselblad. Canggih gila. Ni celuk-celuk. Celuk-celuk Okay, tengok. Apa benda pula dia buat Tingkat tangan. Tengok cantik tak cantik. Pakai brus kawat. Cool. Kopi daripada Oppo mat. Tengah santai-santai dengan briefing, presentation. Kita layan kopi dulu. Ada kafe. Nama kafe dia Reno Cafe. Bismillah. Not bad. Kopi dah habis. Vlogging hari ni Tapi tu lah, Aziz tak minum kopi. Kita minum kopi ke? So sekarang ni kita nak pergi makan dulu. Katanya Dolly Dim Sum, diorang nak belanja, kita makan je. Aku nak upload jap video pendek je. Ni dekat Instagram by Munje Goodman. Makan tengah hari kita di Dolly Dim Sum. Halal guys. Let's go. Ni kelemahan mikrofon ni, kalau aku tekan record, aku lupa tekan on sebab dia ada timing dia. Adalah beberapa minit kalau dia tak connect, dia akan auto off untuk penjimatan bateri. So sekarang ni audio yang korang dengar tanpa mikrofon. Sekarang dah ada mikrofon. Nice kan? First time aku sampai kat sini. So ini dia punya menu. Mostly makanan dekat sini dimsum, macam-macam jenis dimsum ada. Aku sebenarnya dah lama tak makan dimsum. Macam best ya. Tembikai lychee. Comel lah lychee dia cucuk macam ni. Bismillah. So first meal, aku tak tahu apa benda ni. Wow, sedap tu. Betul kan? Unik, rasa dia unik. Macam kuih pau pun ada. Ya Allah. Mana?
apa? Tak tahu dalam dia macam tu. Nah, makan. Dah tahu kena hati-hati lah. Apa? Terburai, Man. Next, kita ada cudang. Chicken dengan udang. Rasa dia pelik, tapi sedap. Ayam ah. Next, kita ada apa tak tahu ni, pau lagi. Nah, ni dim sum. Sampai lagi macam-macam, aku pun tak tahu apa benda. Kita makan je lah. Macam mana makanan dah sedap? Langsung. Abang daripada Penang makan dim sum. Macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Dapat free. Is it okay? Sedap? Aziz cakap sedap, okey tu. Sekarang pukul 1. Nak tak nak aku kena gerak 1.30. Budak-budak habis sekolah 2.30. Ui, apa benda pula ni? Wow. Ui, sampai lagi. Dia portion dia sikit-sikit je, tapi ngam lah. Kalau macam untuk ramai-ramai makan ni macam aku, contoh kan, 3 ketol ni, satu ngam-ngam. Dia punya kenyang tu slow-slow datang. Aku tak tahu apa benda ni, tapi sedap. Dia rangup, panas. Makan dia cicah sos putih. Dalam dia udang juga. So makan pun dah habis. Siap tapau lagi. Nasib baiklah beg dia besar. Senang kerja aku. Papa Roger, selamat kembali ke Penang. Dan selamat cuci selak. Ui, nasib baik besar kan cover line kan. Aku cover line baik punya. Nasib baiklah beg ni besar. Kalau tak, tengok tu. Ui, patutlah orang tengok aku lain macam tadi. So aku nak kena gerak cepat sebab udah habis 2.30, sekarang dah 1.30. Takut jalan jam. Siut lah, aku terpaksa bawa macam ni. Orang semua tengok sebab cara aku pegang tu macam nak menunjuk yang aku beli phone baru. Aduh, kelakar siut. Bismillah. So baru ambil budak-budak kat sekolah. Alright. Apa tu? Banyaknya candy. Wow. Who give? My friend, her name is Subin. She's Thank you Mia for the candy. Sekarang ni nak pergi ceras, nak drop Mia. Mia ada kelas tambahan gimnastik dia. Lepas tu baru kita orang balik rumah. Nak hujan guys KL. Wow, so cool. Sebelum korang tanya soalan, aku mount kamera ni macam mana, aku pakai ni guys. Ini daripada Ulanzi. Dia lekat je dekat tu. Dia boleh panjang tau. Dia boleh tarik untuk panjangkan. Boleh lekat je, letak macam-macam position pun boleh. Kalau korang nak, aku ada letak link dekat bawah. And kalau korang nak tengok full review dia, aku ada letak dekat TikTok pun sama. Korang boleh check kat sana. Ataupun dekat YouTube Short, aku ada review. Ini adalah highway yang selalu membuat aku impress. Suka highway. Macam mana diorang buat jambatan ni, orientasi rumah-rumah. Tinggi pula tu, 2 tingkat. Apa gila. Tapi best lah, setiap kali lalu highway ni, dia punya view memang shock. Tinggi man. Aku keluar lagi. Tadi dah balik rumah, tukar baju, mandi apa semua. So sekarang ni aku keluar balik sebab Malik ada kelas art. Ya. Yeah. So agak memenatkan hari ni, banyak aktiviti luar. Aku jarang sebenarnya busy macam ni, selalunya duduk kat rumah. Tapi memandangkan bini aku ada urusan, dan aku suka juga aktiviti macam ni, ke sana ke sini, ke hulu ke hilir. Kalau tak aku tengok PC je kat rumah. Tak tengok PC, tengok pisau, unboxing. Lepas tu tengok kamera. Kamera tengok aku tengok kamera. Tu je dah. Kan? Mana kan? Why you not wearing your seatbelt? Wearing seatbelt right now. Before I eat you. Cepat. Aku steady Malik. Dia makan buah apple dengan carrot. Can I have carrot? So yummy Malik. So today what you want to draw? You have idea? What? Tell me. I don't know. Okay, surprise me, okay?
Alright. Let's go, Malik. Okay, all the best. So kelas Malik selalunya 1.5 jam. Kali ni Malik dia nak surprise aku dengan lukisan dia. Tak tahu apa dia nak lukis. Alamak, mikrofon tak connect lagi ya. Aku kena sentiasa peka dengan keadaan mikrofon. So memandangkan Malik ada kelas 1.5 jam, aku ada masa. Ya Allah, salah tekan pula. So aku ada masa 1.5 jam untuk beberapa b-roll untuk phone. So phone yang aku nak shoot, phone ni nama dia Poco F8 Pro. Phone ni gempak guys, korang tengok apa pasal gelap Oh, okay, sorry. Tengok, siap ada logo Boost lagi. Dia punya speaker padu lah. Aduh, baru nak shoot, hujan dah pula. Shoot kat rumah je lah nampaknya. Lebat dah pula hujan. Fuyo. Wow, so cute. Show me another one. Wow, what's that? Saitama? What's that? Oxytail. Okay, boss. See you. Let's go. Water? I think have. If don't have, we buy, okay? Really yummy. What? You want to try? Very yummy. So nice. Oh, you're the best for me. Really? For you the best. Let's go to Oh. So untuk aku buat shot macam ni, aku pasang stand ni melentang macam tu. Dia boleh macam-macam angle kan. So guys, aku rasa itu saja untuk vlog hari ni. Lebih panjang sikit tapi fun. Aku keluar tadi masa matahari baru naik. Aku balik ni pun matahari dah nak terbenam. Komen sikit audio quality daripada DJI Mic Mini macam mana. Setakat ni apa yang aku dah dengar, aku puas hati. Dan yang bagusnya lagi, dia juga boleh jadi shutter tau. Kalau aku klik ni, dia akan stop record. Kalau aku klik lagi sekali, dia akan start record. So memang nice. Segala produk apa gear yang aku pakai ni, aku ada letak link dekat bawah. Kalau korang berminat boleh je check it out dekat situ terus. And kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Kita jumpa di next vlog guys. Aku akan buat video menghadap depan pula, melayan sunset. Tak tahulah dapat nampak ke tak kan. Ui, nice nya matahari. Nanti aja balik. Okey, lampu isyarat merah. Bolehlah aku setting. Okey, kejap. Aku longgarkan sini, aku pendekkan. Sekarang ni aku pakai ND8. Dan sekarang ni aku akan pasang ND64. Dia agak gelap tapi nice lah matahari tu. Okay guys, kita jumpa di next vlog. Assalamualaikum. Layan sunset.